Akhir zaman, ya, kita zaman paling akhir. Kenapa? Kerana kita umat Nabi yang terakhir. Cuma kita sekarang ini duduk pada fasa datangnya Imam Mahdi. Alamat-alamat lain yang kecil semua sudah ada. Yang sebut dalam hadis. Banyak dibina bangunan tinggi. Hadis ni 1500 tahun dah. Tengok KL Lupo, 88 tingkat KLCC. Sekarang dah 112 tingkat. Kau baru buat pula. Awang dia suku duduk atas awang. Bukan haram bina bangunan tinggi, tapi banyak dibina bangunan tinggi alamat kiamat. Maknanya bukan mesti kiamat. Sudah tak jauh dengan kiamat. Perempuan lebih ramai dari laki-laki. Betul lah. Zaman saya dulu naik bas 80 hang pergi sekolah, laki-laki 40 orang, budak perempuan 5 orang. Leni naik bas sekolah, laki 5 orang, budak perempuan 60. Dia kata anak-anak lebih taat pada perintah kawan-kawan daripada perintah ibu bapa. Betul tak lagi? Isteri mengawal suaminya. Betul tak? Wang zakat payah nak dapat. Harta negara dikontrol oleh orang-orang tertentu saja. Betul tak?